Ditertawakan oleh gadisku nama Arisa. Oh Arisa, orang secantik nama, cantik luar, cantik dalam, cantik macam mama. Hati macam kain banyak, anginnya macam papa. Kalau dah merajuk nampak muncul sampai sana. So, Hello. Hello, saya nak pergi ke Perak, Batu Melaka, Batu KL. Nanti saya nak sewa homestay, duduk dekat. Nanti toyak tu. Ayat subscribe semua. Subscribe semua dan like. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like dan komen, share. Tekan ting-ting tu. Bye. Guys, kita berhenti dekat masjid jap untuk makan dan solat. Dah pergi tandas puja. Okey. Jangan lupa subscribe dan betul watching dulu. Okay? Kita makan ni tu je. Korang tengok ni banyak ada ni air sana, roti pula, sini pula. So guys, kita nak pergi dekat kita on the way untuk pergi Melaka. Nanti saya tunjuklah sikit-sikit sebab kan banyak benda. Saya tak tahu korang dengar atau tidak. Okay. Ada tak kecil tu duduk. Kita banyak emang. Masa macam nak sakit mata. Okay guys. Kita singgah makan dulu. Kejap lagi kita akan pergi dekat aquarium. Saya sakit mata lah. Tahu sebabkan keluarga saya semua sakit mata. Sebab mula pada budak ni sakit mata sampai budak ni, sampai ke adik dia. Lepas tu sampai ke sepupu dia. Sampai ke saya pula kena. Saya tak pernah sakit mata, tiba-tiba kena. Tak sedap ni mata aku dia macam pedih. Jadi kita on the way beratur untuk masuk, okey. So guys, kita singgah makan rumah mama. Lepas tu ada saya, sepupu saya. Merah.
Okay. Bahaya juga je tangga. Walau ngap pinggir. Itu kau. Ya. Ambil. Saya tak ada mood dah ni sebab saya masa macam saya tongsa dengan mata sakit lagi tak ada mood dah aku nak gambar semua tak ada mood dia. Saya hanya boleh buat video sebabkan kena buat. Benda kena buat saya terpaksa buat. Saya nak tunjuk sekejap. Sekarang ni kita akan berhenti dekat rumah mak saudara saya. Dia ajak makan-makan. Tengok mata saya nak okey dah. Padahal hari ni baru nak berjadi tas bulan ni. Yang ni yang semalam. Ini yang hari ni. Tapi nampak macam nak okey dulu. Aku tak pernah tahu sikit mata ni. Postai sikit mata dia. Lama dah sangat. Bukan lama tak pernah pun terkena. Ini saya terkena ni. Mata saya merah. Saya sampai sisko tahu. Nak tengok orang pun saya tak nak tahu. Malu tahu. Padahal nak respect je tadi. Ni malam ni esok kita akan balik kampung lah. Aku nak kelapu tak apa. Ini malam je esok kita dah balik kampung. Kat sini ada tempat main. Ni rumah mak saudara saya ni. Hari ni kita tidur rumah dia semalaman. Lepas tu rumah dia. Depan rumah dia ada taman. Aku ni takut lah. Jalan malam buta dah macam paranormal. Kau tahu tak pukul berapa? Pukul 12 ni. Nasib baik rumah dia dekat dengan taman. Ni jalan batu je. Macam paranormal. Pasal ke weh? Tak nampak ni. Mata dah kabur peluh ni. Nampak guys. Ini tempat main. Wah keranjang. Aku nak main dah. Pandai main bola. Saya tak nak duduk sini. Ada anjing sini. Aku takut. Ini kali dah takut. Dia ada sana tadi ujung. Semua dah hari dah. Badan muka. Tahu pun takut. Tapi memang betul lah bunyi anjing. Saya tak tipu lah. Kamera pun dah kabur lah. Kita nak beli gantung. Siapkan. Guys, ini ikan sakat dengan ayam dan nasi kosong dan ada air masak untuk saya sebab saya tak makan. Saya tak makan. Apa? Kita berhenti dekat mana ya? Dapur. Sekejap lagi kita sampai dah. Sekejap je. Inilah baju putih, surat biru, kasut hitam, kasut hijau, kasut berat slipper. Kita dah sampai rumah. Aduh, saya salah. Okey, untuk video saya, apa aku nak cakap sebenarnya tadi? Untuk video saya, kau tengok mata saya okey kan? Cuma dapat bengkak mata sebab saya tak cukup tidur. Banyak sangat tak cukup tidur tu ya. Banyak, terlalu banyak. Saya lapar sebenarnya sekarang ni. Sebab kan aku sebenarnya kau tengok tadi kan saya makan kocak laknat kan. Itu tu baru aku makan tau. Maghrib baru makan.
Maknanya daripada pagi tu tak start makan apa-apa. Saya makan bawang kubek. Tu minum air. Itu sahaja. Itu sahaja saya nak mengadu tiba. Okay, korang jangan lupa subscribe, tekan loceng. Walaupun saya tahu video ni akan lambat di-post. Dan video ni agak banyak sebenarnya. Sebab dia ada dari macam 8 9 video. Macam tu lah, banyak lah juga. Saya ada bekal sebenarnya. Ni bekalnya. Bekal daripada mak saudara saya. Dia buat kat siakap. Tu saya suruh dia bawa bekal macam apa, simple bekal kan, untuk saya balik kan. Dan sekali saya tak makan sebabkan saya tak selera. Dan balik ni baru saya nak makan. Okay, itu saja. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Bye.